Wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh, tak merugi dunia akhirat, tak merugi dunia akhirat. Beriman kepada Allah, beramal dengan amalan soleh. Wa tawasau bil haq, dah beriman dah, beramal soleh dah, suruh pesang kebenaran, mayang-mayang pesang, ceramah, dakwah, kok TikTok, kok Facebook. Mu nak marah-marah lah, aku tolong kabur, aku tak maki. Aku tulis yang baik-baik, aku betul, aku kritik, aku tegur, aku nasihat. Dalam kuliah aku pun, aku tak maki, mu marah juga. Hak maki, mu tak marah. Hak orang maki orang dalam ceramah tu, mu takbir, mu tak marah. Aku hak mengajar, hak ulah, nak we betul, nak we faham ni, mu marah. Mu tak boleh beza hak aku mengajar tak maki. Dengar orang ceramah hak maki tu, betul hak maki lagi. Aku hak mengajar molek-molek, suruh jangan balah ni, mungkin maki aku pula. Apa pula dah. Lagu mana? Pening kita fikir. Kita mengajar, betul kita kritik, kita tegur, kita nasihat. Tapi kita tak gelar, kita tak maki, kita tak pelakar, kita tak hina. Kita cerita hak salah lagu mana, hak betul lagu mana. Dia kata kita huduh pula dah. Hak tukang maki orang, mu dak kata huduh. Aku tegur yang maki, aku pula kena. Dah lagu mana? Ujian Allah. Dah ustaz marah dah? Dak Saya cerita ni nasihat, tegur, nak wis selamat maknanya. Nak selamat dunia akhirat. Kita nak selamat dunia akhirat. Rugi kita hidup atas dunia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Malaikat orang-orang yang beriman, malaikat orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan berpesan kebenaran. Pesan kebenaran. Orang buat apa? Pesan dalam bab semayang, kena semayang. Bab masjid, mari masjid. Bab surah, mari surah. Bab belajar, belajar. Bab selawat, berselawatlah. Bab taubat, bertaubat. Bab balah, jangan balah. Pesan kepada kebenaran. Islam sebenar begini, akidah sebenar begini, ibadah sebenar begini, selawat sebenar begini, ukhuwah Islamiah sebenar begini, hidup bermasyarakat bermaaf-maafan begini, berlapang dada, boleh berbeza pendapat. Pesan kita. Hari-hari ustaz 4 minit sekali tulis, 4 minit sekali tulis. Susah dia marah ke saya, 4 minit sekali. Dah, saya bukan maki orang, saya pesan. Allah kata watawasau bil haq, berpesan kepada kebenaran. Dalam ekonomi ke, dalam politik ke, dalam dakwah ke, dalam bab berjiran ke, dalam bab parti ke, dalam bab mazhab ke, kita pesan. Kita pesan. Kita pesan kadar kita lah. Kadar kita. Kita maki, kita tambuh. Takut habis pahala. Habis pahala, berdosa pula. Watawasau bil haq, pesan kebenaran. Yang ketiga ialah watawasau bis sabr, berpesan kepada kesabaran.